saya Sa'ad bin Muhammad Jauhar dari Sekolah Setiabudi. Saya ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Kesopanan dan Kesusilaan Asas Pembina Negara Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang saya hormati, guru-guru, ibu bapa, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Peribahasa ini mengingatkan kita bahawa kemajuan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau teknologi yang canggih, tetapi melalui akhlak rakyatnya. Hadirin yang dihormati, pada hari ini saya memilih tajuk Kesopanan dan Kesusilaan Asas Membina Negara Bangsa. Kesopanan dan kesusilaan bermaksud kita menghormati orang lain melalui percakapan, tingkah laku dan adab dalam kehidupan seharian. Apabila rakyat berakhlak mulia, negara akan hidup dalam keadaan aman, harmoni dan bersatu padu. Isi pertama, kesopanan bermula daripada diri sendiri. Di rumah kita, menghormati ibu bapa. Di sekolah kita, menghormati guru dan rakan-rakan. Kita mengucapkan tolong, terima kasih dan maaf apabila perlu. Walaupun perkataan ini pendek, namun kesannya sangat besar kerana ia mampu mengeratkan hubungan sesama manusia. Bak kata pepatah, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadirin sekalian, isi kedua, kesopanan perlu diamalkan juga di alam di kita. Pada zaman telefon pintar dan media sosial, setiap perkataan yang kita tulis boleh dibaca oleh orang ramai. Jangan sekali menjadi pembuli cyber, menyebarkan berita palsu atau menghinakan orang lain. Orang yang benar-benar beradab bukan sahaja sopan ketika berhadapan, malah tetap menjaga tutur kata walaupun berada di alam maya. Ingatlah, jari kita juga mempunyai adab. Hadirin yang saya hormati, isi ketiga, kesopanan menjadi jambatan perpaduan negara. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun kita berbeza, kita tetap berkongsi satu tanah air yang sama. Apabila kita menghormati adat, bahasa dan kepercayaan orang lain, kita sebenarnya sedang mengukuhkan perpaduan negara. Perpaduan bukan dibina dengan kekuatan fizikal, tetapi bermula daripada hati yang saling menghormati. Hadirin sekalian, anak-anak hari ini ialah pemimpin masa hadapan. Jika sejak kecil membiasakan diri dengan adab yang baik, suatu hari nanti kita akan menjadi doktor yang beretika, guru-guru yang penyayang, jurutera yang amanah, hakim yang adil dan pemimpin yang berintegriti. Sesungguhnya, negara tidak memerlukan rakyat yang hanya bijak, tetapi juga rakyat yang budi bahasa. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak semua yang hadir supaya mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan setiap hari. Mulakan dengan senyuman, ucapan yang baik, menghormati orang lain dan sentiasa menjaga adab walau di mana kita berada. Jika setiap rakyat memperhatikan nilai ini, insya-Allah kita akan berjaya bersama membina negara bangsa yang aman, bersatu dan dihormati dunia. Budi bahasa budaya kita, kesopanan benteng perpaduan, rakyat berakhlak, negara bermaruah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.